Makna pun sama, pada Makna memang, walaupun Makna memang expose anak Makna dengan, internet dan sebagainya, tapi sosial media tu memang sangat bahayalah. Betul. You are inviting orang, bila melalui sosial media ada DM, ada orang boleh message diorang, lagi susah nak. Pedophile from that lah, DM ni. Daripada DM, dia akan berjumpa. Daripada berjumpa, dia akan jadi cinta. Di akhir garisan cerita dia. So lebih baik tak payahlah Tak kan. payah. Macam Makna, rules Makna, tapi yelah takut juga sebab kita tak melalui teenager lagi tau. Makna sebenarnya berdebar tau nak melalui zaman remaja. Ya Allah, mencabar. Sebab kita tak tahu anak kita waktu kecil bolehlah kita letak bawah ketiak kita. Bolehlah kita pantau-pantau dia. Teenager dah lain Makna. Kan? Perempuan, lelaki sama dia punya. Dia nak cuba. Untuk buat masa sekarang, Makna benarkan ni, handphone. Kalau kau nak dengar dalam bilik, boleh kalau macam terpaksa jugalah macam Makna ada kat atas, dia nak dalam bilik kan. Tapi tak boleh tutup pintu bilik dan tak boleh pakai headphone. Kena pasang kuat sebab aku nak tahu apa yang kau dengar. Aku nak tahu apa yang kau tengok. Tapi most of the time, semua aktiviti internet haruslah berlaku dekat ruang tamu. Betul. Cumanya, Makna fikir sekarang, alah nak kau 10 tahun. Alah. Dah 12 tahun. Anak kau tiba-tiba dah 13, 12 tahun kan. Tiba-tiba dia nak prepare nak Uzbillah, takut dah juga. Time tu macam mana? Susah Makna. Macam mana kita nak buat? Sebelum kita tutup, topik kita tutup, macam mana kita nak buat? Makna jenis berbual tak dengan anak? Berbual. Kalau tengok video Makna jenis berbual kan. Approach yang tak tahulah, yang kita cubalah macam my family cuba, is always kita parenting lah. Kadang aku jerit juga. Aku menggigit juga. Tapi kebanyakannya adalah soft parenting in the sense of hari tu mungkin kami pernah cerita dengan Makna kan dia buat hal kan. So kami bawa dia keluar, makan yang dia paling favourite. Bagi dia kenyang dulu. Lepas tu bercakap. Dengan anak, my approach